Assalamualaikum Magic people. Idaman here, duo from Kuala Lumpur. Era Lukman duo from Kuala Lumpur. Gila sikit sayang banyak semua jadi glow. Do heart on story takkan tenggelam. Hey kau dan aku kita ni idaman. Alright guys, so konten apa kita orang nak buat hari ni? Kita orang nak buat konten yang paling simple and date yang paling simple. Betul tak yang? Betul. So kita orang nak buat date time capsule. So kita akan buka, kita akan letak dalam kotak hadiah tu dan kita akan buka tahun depan, lagi setahun. Sekarang bulan 11. Sekarang bulan 11 November 2025. So kita akan buka pada tahun depan, November 2026. 2026. Right. So itulah planning kita orang sekarang. And sekarang ni kita orang pun dah ada dekat dalam Daiso. And kita orang akan pergi cari kotak. Kotak yang macam ni lah. Kotak yang contoh macam ni. Macam ni contoh kotak dia. So kita orang akan letak barang dalam ni. And then kita orang akan letak hadiah. Letak apa-apa barang yang boleh jadikan memori. So kita orang akan itulah. Kita akan letak dalam ni so that unboxing tahun depan and kita boleh tengok reaction masing-masing. Okay? Alright. So tanpa buang masa, jom kita jump ke barang yang pertama and tengok apa pilihan kita orang. Okay? And jangan lupa untuk stay tune sampai habis untuk tengok barang apa yang kita orang ambil. Okay? Yeah. So jumpa korang kejap lagi. Let's go. Jom. Alright guys, so sekarang ni aku dah jumpa dah barang untuk aku ambil untuk ada Nurin. And aku pilih untuk ambil chopstick. So aku dah dapat chopstick sekarang ni. So chopstick ni aku akan pastikan aku ajar dia macam mana pakai chopstick. Okay. So korang tengok apa barang next yang aku ambil untuk random. Okay. So kita jumpa kejap lagi. Let's go. Okay guys, dah jumpa barang untuk diri sendiri. This is just a reminder for myself. It's okay if you are finding today tough. Good things are always coming. You just have to keep going and don't give up. Right guys, saya nak memilih ini untuk ucapan yang untuk nak beri ucapan kepada Muhammad Lukman. Okey, untuk kita letakkan dalam kotak. Alright guys, so sekarang ni aku dah jumpa dah postcard untuk aku bagi dekat Aiden Nuri nanti. And aku ambil yang macam ni lah, nak bagi dekat dia yang cucuknya sikit. Okay, so tunggulah nanti untuk time kita tulis surat. And nanti kita tunjuk lah ini. Tapi dia ada sampul ni, nampak coklat ni kan, sampul dia. So nanti kita akan masuk dalam sampul and then kita akan tulis masuk dalam. Ya, okay. Nak cakap, tak tahu nak cakap apa dah. Okay, cuba nanti, let's go. Alright guys, macam korang boleh tengok sekarang, nampak ni kan huruf hijaiyah ni. So aku nak bagi dekat dia huruf Nun untuk Nurin. Okay, so kita jumpa kejap lagi. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah ada dekat Tyson. And hari tu kita orang ada tengok satu mainan-mainan kat sini. Ni mainan-mainan ni. So lepas tu kita orang pun macam terfikir macam nak yang nak buat. So aku macam nak ambil yang lain tau. Aku nak ambil yang jenis macam ni. Fred dan Nurin kata dia nak ambil yang jenis yang macam ni. So sekarang ni kita orang nak ambil random je, tak tahu apa dalam ni. Tapi ada tunjuk lah apa mainan-mainan dia dalam ni. So kita orang nak ambil je mana-mana. Ambil dua yang. Right. So aku dah ambil dua. Aida pun dah ambil dua. So kita orang akan bayar and then kita orang akan masuk dalam kita punya box. Walaupun box kita orang dah tak muat sebenarnya. Okay. So ini barang random untuk kita orang. Okay.
Okay, jom. Kita ambil dua-dua kan? Boleh ambil dulu. Dua sayang, dua yang ni, dua yang Okay. So, jom kita ke next session. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita orang nak ambil gambar and then kita akan simpan dekat dalam kotak, okay? So, korang boleh stay tune sebab kita orang akan ambil gambar. Cheese. Belum tekan lagi. Okay, boleh. Next. Jom sis. You wallet. Kan? Tu. Saya bayar lah. Ayah bayar? Okay. Ayah pun tak bayar? Saya bayar semua. Okay. Internet ke? No. Okay dah. Okay. Saya receipt. So, jom. Saya receipt. Cari receipt dekat abang. Uish, dapatnya. Kaulah idaman yang lama ku cari, tempat aku kembali bila dunia. One eternity later. Foto bang. Okey deh. Foto okey eh. So guys, inilah hasil dia. Nampak kan? Itu lah hasil dia. Okay, tunggu kejap. Dia nak print lagi. Oh lah lain. Jom. Okay, jom print. Oh, Ayang. Dia suruh scan QR tadi. Alamak, hilang dah. Scan ni, QR ni. Ada QR. Scan gambar kita. Dah, jom. Jom barang tinggal. Let's go. Alright guys, so kita orang dah sampai dekat rumah. So kita orang sekarang ni, kita orang punya plan adalah untuk reveal kat korang apa barang yang kita orang beli and juga untuk kita seal kita punya box. Kita punya kapsul. Okay. So apa yang aku dapatkan untuk diri aku adalah ni fridge magnet. Okay, fridge magnet. And then aku dapatkan juga chopstick untuk Aida Nurin, and also postcard yang comel ni untuk Aida Nurin. And barang random kita orang adalah yang ini. Okay, ni barang random. Ayang punya? Saya punya barang random lagi. Lepas tu saya punya barang inilah positive vibe. Positivity tag. So ada ayat-ayat yang positif lah kat sini. And then satu lagi ni adalah untuk Muhammad Luqman, penggaru. Penggaru. And then ni adalah kad ucapan untuk kita tulis nanti untuk Muhammad Luqman. Muhammad Luqman, especially for you. Okay. Only you. Okay. Only Alright. you. Only you. Okay. Oh my god! Wow! Okay. So gang, sekarang ni kita dah settle untuk challenge yang pertama yang kita orang sendiri dah buat, iaitu cari barang. So dua barang ni kita akan masukkan dalam kotak nanti, and untuk sekarang kita akan letak tepi dulu sebab kita akan pergi ke challenge yang kedua, which is postcard. Kita nak buat apa dengan postcard ni? Kita akan tulis apa-apa yang berkenaan dengan kita and apa yang kita harapkan ataupun apa yang kita nak bagi tahu. Benda tu dia tak boleh nak bagi tahu sekarang, kena bagi tahu nanti. Macam tu. So kita boleh tulis dalam kad ni. Okay? Kad ni kena baca nantilah. Yes, baca nanti lagi setahun. Okay. So jom kita jump ke next content. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah masuk segmen yang kedua, iaitu kita akan tulis postcard. Okay. So postcard tu nanti kita akan masuk dalam demi sampul ni lah. Right. So tanpa melengahkan masa, kita orang sebenarnya kena berahsia.
kita kena rahsiakan apa yang kita tulis. Okay? So awak tak boleh tengok saya punya, saya pun tak akan tengok awak punya. Oh ya. Okay? Ni So boleh chit chat lah. Boleh chit chat. chat apa? Maksudnya boleh bercakap-cakap. Cakap boleh tapi tak boleh beritahu apa dalam tu. Macam tu. Tak boleh tengok. So kalau macam tu saya kena jauh sikit lah. Boleh? Kita duduk macam ni. Kalau kita duduk macam ni, okey tak? Okay. Okay. So saya pandang mata awak. So tengok awak ni perhatikan saya ke tak? Awak suka perhatikan saya. Rasanya. Okay. So jom kita start konten kita. Let's go. Alright. So sekarang ni kita orang dah settle and kita orang akan simpan surat ni dalam sampul. Entah lebih kurang je ayat kita yang. Siapa yang baca isi hati abang? Jangan baca isi hati saya. Ya ke? Saya tak baca tapi itu apa yang saya fikir. Apa yang awak fikir? Tak lah. Tunggulah setahun lagi. Baik kau cakap. Janganlah rahsia. Macam tu. Baik kau cakap macam tu. Emotional damage. Saya lupa nak tulis. Kat depan ni. Postcard. Mana? Alah, tak payah tak apa kan? Saya nak tulis juga. So, saya dah tak cantik. Awak tu siapa? Saya nak tulis khas untuk Awak. nak khas Nurul Justi. Nama awak double M kan? Ya. Okey. Mak. Jangan tengok tu guys. Baik kan? Ya. Tapi awak punya sampul cantik ya? Tulisan saya tak cantik. Uyo. Khas. Kepada dan hanya untuk Uyo. Kepada dan hanya untuk Muhammad Luqman bin Suhaimi. Nak tulis IC ke? Tak payah. Okay. So, kita dah settle segmen yang kedua iaitu kita punya surat misteri. So, kita akan letak tepi dulu and kita akan reveal dekat korang. Inilah gambar kita orang daripada tahun 2025. So, inilah gambar kita orang. Yang nombor satu. Tunjuk gambar. Okay. So, ni gambar kita orang. Okay. Ni gambar. And kita orang akan tulis something kat belakang ni. Lah, rosaklah gambar ni. Sikit je. Bawah ni je. Sikit je. Bagi ayat paling savage. Savage. Dah. Abang dah tulis. So itu pun kita tak boleh tengok juga. Jangan tunjuk siapa-siapa. Okay. So aku tulis dah aku punya. Kalau kau nak tahu apa dia, kau akan stay tune. Tahun depan pula video ni. Ini bukan stay tune namanya. Nanti kita orang akan simpan gambar ni dekat dalam kita orang punya box juga. Okay. So jom kita ke segmen yang terakhir. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah sampai di segmen yang terakhir iaitu kita akan seal kita punya kotak. Boleh tunjuk kotak kita. Jeng. So inilah kotak kita orang. And ini adalah receipt yang mana kita orang pergi beli barang. So receipt semua kita simpan dalam ni.
And kita orang simpan sekali bersama-sama dengan kita punya barang-barang. And kita orang dah decide untuk barang random, kita hanya akan ambil barang random yang ini. Sebab nampaknya nampak gaya yang ini, nampak gaya macam tak muat kotak. Tak muat, terus penuh dia. Dia masuk je terus penuh dah kotak ni. So kita decide untuk masukkan yang ini sahaja, okay? And tengoklah nanti. Aku pun rasa berdebar-debar juga ni. Sebab tak tahu apa yang Ayang belikan untuk saya. Okay? So kita akan masukkan ni barang yang pertama lah Ni barang siapa ni? Barang siapa? Tak kisah mana. Tak kisah mana? Okay. Sama je kan? Kita main ambil je kan? Yelah tu. Ayang lah kata okey je, ambil je. Tapi macam nampak lah banyak-banyak dia punya mainan dalam ni. Okay, so jom kita simpan dulu. Susun lah. Susun. Keluarkan receipt dulu. Tak sini tu. Kat sini je. Okay dah. Okay, situ satu. Ni dua. Macam tu. Betul. Tak. Okay. Barang awak dulu. Barang awak ada yang besar kan? Saya rasa macam nak kena letak ni dulu. Gambar. Tak gambar dulu. Gambar apa rahsia kan? Tak boleh tengok kan? So ke bawah lah kan? Ke bawah macam tu. Tu ni. Oh ya, mana kat ucapan saya? Ni kat ucapan awak. Dah. Ni kat ucapan. Kat ucapan kita letak kat tepi-tepi ni. Boleh ke? Tepi ni lah. Boleh. And then Bawa barang awak dulu. barang saya dulu. Barang saya boleh masuk? Barang awak boleh masuk? Boleh. Wow. Oh, kecil-kecil Okey. barang kita semua ya. Oh, kecil je rupanya barang kita ni. Kecil dah comel-comel aja barang kita. Alright. So, ini abang dah idea. Dengan receipt-receipt je kan? Mana? Ada lagi receipt tak ada? Habis dah? Ada. Mana? Habis dah? Habis? Ada receipt gambar. Receipt gambar? Receipt gambar macam mana nak print ni? Okay, so kita macam ni, kita gulung-gulung. And then kita akan simpan dalam ni. Tadang! Later that same evening. Mungkin tahun depan segala harapan kan datang yang So, kita akan tutup kotak ni. And apa kita nak tulis Ayang? Apa kita nak tulis? Capsule box will open. Okay. Kita just tulis kat sini Will kecil-kecil je, comel-comel je. Will Okay. unbox. Abang nak tulis see you in November 2026. Okay tak? Okay. Okay. Boleh. See you guys. See you. See you on November. On ke in? On. See you on November. See you again. See you market. Wait a minute! Who are you? Itu lain. See you mat lah. Mana ada see you market? Okay. Sengit. Saya ingat sikit. Tapi okey lah. Okay, aku dah tulis dah tu. Korang boleh tengok di situ. So nanti aku akan tunjuk kat korang juga. Okay. So kita jumpa kejap lagi untuk outro, okay? Bye bye. Ya. mata kita bersua. Aida manis menawan, senyumnya buatku terpaku. Aida dan Alright guys, so sekarang ni memandangkan kita dah settle semua sekali. Kita dah seal kita punya kotak. And aku ada nak bagi tahu dengan korang. So inilah kita punya date time capsule. Okay. And insyaAllah kalau kata panjang umur, kita boleh jumpa lagi dengan kotak ni. Kalau tak ada, akan ada konten untuk ada konten untuk ni. And kalau tak ada, mungkin salah seorang boleh okeykan untuk baca. Sedihnya. Tapi itulah kehidupan kan. InsyaAllah pada panjangkan umur, insyaAllah kita jumpa lagi tahun depan ni. Itu saja konten daripada kita orang. And terima kasih banyak pada mana-mana yang dah menonton sampai habis. Thank you very much. Kami sangat-sangat hargai korang punya time. Dan minta maaf pada mana-mana pihak sekiranya ada terasa hati, kasar bahasa. Kami minta maaf ya. Kita jumpa lagi di lain hari di next content. Idaman sign out.
Gila sikit. Sayang banyak. Bye-bye. Assalamualaikum. Asiyah. Masa depan